masak apa tu? Tunggu kejap ya, mana tak tahu nak masak apa cuti hari ni. Jom hari ni kita masak sup tulang giabok tumis darat. Mudah dan simple je nak sediakan. Dapat hirup pula kuah dan makan pula bahagian lemak dia, memang sedap. Semula kita didihkan air dan kita masukkan tulang giabok. Yang ni saya masukkan sekali juga dengan tulang rusuk. Lepas tu kita boleh masukkan halia dan bawang putih yang dah diketuk. Masukkan juga akar daun sup. Lepas tu kita masukkan sup bujut. Lepas tu kita boleh rebuskan sampai empur dengan api yang sederhana. Nak guna pressure cooker pun boleh. Lepas tu boleh masukkan rempah tumis darat. Untuk bahan tumis darat, panaskan minyak. Kita masukkan 4 sekawan. Masukkan sekali juga dengan bawang merah, bawang putih, halia dah dimayam. Masukkan juga bawang oleh yang dipotong kasar. Tumiskan sampai ia naik bau dan layu macam ni. Lepas tu kita boleh masukkan ke dalam sup kita tadi. Rasakan dengan garam secukup rasa. Sebut ladi hitam. Lepas tu kita masukkan cube pati ayam ataupun lembu. Kita masakkan sekejap sampai rasa semua sebati elok. Air sekali boleh masukkan cili padi dan taburkan bawang goreng. Kita kacaukan sekejap sampai rasa semuanya sebati. Bila rasa semua dah balance, boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Siaplah menu kita hari ni, sup giabok tumis darat. Hidang pula tengah panas, memang ini makan pula dengan sambal kicap yang pedas-pedas masam, memang sedap. Makan pula lemak bahagian tengah tulang tu, memang terangkat. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan.